Merah. Boleh makan dalam Tak patah lah sekarang. Yang killer ambil 2 orang tau. Polis tau. Burung? So jadi killers lah. Boleh 3 tu. So kalau ada 2 jadi killers lah. Tapi nak bunuh. dia tak jumpa lah seorang lagi kawan dia. Killer ada 2 orang. Silent. Killer. Polis seorang. Okay. Okay, stop. Okay, Asma boleh makan. Dalam keadaan mata tutup. Okay, aku akan pilih Aduh. Tak kena. Dia di sini kau di sana. Aduh, hai. Ouch. Terkena ke? Geli lah Takif. Banyak carry kan. Selok pula. Selok ke selok? Ya, Aika suka suka. Oi. Okay, sekarang aku nak pilih polis Daddy. Lok saya kena kritik nangis. Nak bercakap. Aduh. Ui. Polis. Ha? Butak mata, butak ni. Gila ada berapa orang? Polis 1. Polis ada 1 orang. Polis 1. Aduh. Okey, pasal. Dia tadi aduh. Tak apa-apa lagi. Wawa tak boleh jadi apa-apa. Tak boleh tak nak ikut, tak nak ikut. Dah start. Tak nak mati weh. Asal? Tapi kalau polis dia kalau polis macam mana? Kalau killer dia Bunuh polis. bunuh polis kalah. Hello. Betul? So kira kau kena polis kena teka sebelum dia sendiri mati. Kalau civilian kena bunuh, dia kena mengaku ke dia mati? Aku cakap okay, mati. I die. So nanti korang macam Agama mana? Takutnya. I die. Jangan aku. Jangan aku. Weh, jangan aku. Bah. Kalau korang ni. Kau jenuh ah mana matamu? Kena lah tengok tu. Kau tak sembang-sembang. Takut. Kenapa bang korang? Kenapa? Kenapa korang? Sebenarnya Rasanya yang hari tu Mr. White. Listen to me. Yes. Look at me. Yes, not you. Tak, tadi dapat tak bunyi-bunyi tu dia macam dekat kat sini. Aduh. Kau ada bunyi kat sini ya? Mungkin tak boleh dengan dia. Dia tadi takut. Cek balik video. Cek balik video. Cik balik video. Itu Tak ada. Tak, sekarang ni siapa gila ni takut ada yang Tak sebab dia ada Tak, 2 orang. aku risau Imran Sebab dia ada 2. Sebab dia senyap kan. Imran. siapa weh? Ya aku takut lah pandang-pandang takut kena bunuh. You ni takut pula nak pada orang. Apa kena pandang juga? Sumpah dia tak bunuh lagi. Cepat. Dia memang dia tak bunuh kau orang yang dia nak bunuh tu. Sebelah sana. Tak nampak. Aku pasti lepas sana. Aku rasa sebelah sana. Tak tahu Dah aku. pandang-pandang ni aku tak tahu siapa. Ada Aku tengok ni siapa? Ha? Rasa akil tu. Kau kan? Mana polis? Kata Fadli. Kenapa aku? Aku first time main kot. Ya, first time main kau. Betul lah. Mana aku tahu. Jadi kita rasa main dah. Memang sas kami. Kami 3. Nak suspek siapa? Sini memang tak nampak dah. Yang tak sebab. Kau kena buat bulatan betul-betul weh. Sebab kan. Macam mana sebab Tak payah nak ulang lagi. Bunuh kan. Kau tak boleh nak bunuh. Game ni kena senyap dah sebenarnya.
Ini. Mr. Killer. Aku tengok macam air ni. Mencari siapa? Kenapa cari? Cari mangsa? Biar. Okey, masuk balik. Aku yang duduk dia. Akil apa? Itu balik. Susu tak main. Fake killer. Tiba-tiba je. Tak, tolonglah kasihan dia hari-hari main. Hari-hari kalah. Adalah doh. Kau ni buat suspend lah. Dia kenapa? Tak sama tahu dia mati. Aku confused. Dia kena mati sebelah. Oh, faham? Tak nampak. Takut. Kalau tiba start mati macam Tahan ni. tengok. Tiba start macam ni. Imran ke? Kita tengok Imran. Kena ada orang dibunuh yang kau tak kalah. Berapa minit? Lama dah. Gila bro. Aidai. Weh. Mati ke? Weh. Dia pada siapa? Weh. Weh. Kenapa dia tiba-tiba Haikal. Tengok kau tadi juga. You biar aku rasa Haikal. Tak sabar. Kenapa tiba-tiba dia nak attack aku? Dia mati. Polis. Dia tengok sini. Lepas tu dia tu. Aku ramai lagi aku tengok. Aku tengok Aiman lagi. Laki, macam mana polis nak tangkap Takkan aku nak bunuh orang sebelah aku? I got you macam tu. Sas. Oh. This is so sus. Oh. Dia bila? Jangan buat. Dia boleh bunuh berapa kali? Ikutlah. Sekali je. Dia ada masa biasanya. Cepatlah cari 10 tu. Siapa? Bagilah clue. Apa aku pula? Oh, just sekarang vote lah ni. Faham. Kecil-kecil. Guys, tolonglah. Ini lagi semua tak function tu. Dah tak faham bodoh. Yang mati sini. Yang mati. Siapa? Hafi ke? Mata aku ni sepet. No offense. Tak sebab aku bagi penyataan lah. Sebab Amikala kat sini, kau kat sini macam betul tangan macam Jauh. macam Jauh. Tapi kau pun boleh. Kau boleh. Tadi aku dapat kau macam ni dengan dia. Tadi waktu dia mati tu aku tengok kat sini. Aku tengok kat sini tadi waktu dia tiba-tiba mati. Takut. Biar nanti kau biar cerita. Kau biar cerita. Oh, jadi laki lah. Laki. Oh, laki. Laki ni. Mati laki. Ini lagi betul. Aku tak faham. Aku nampak. Aku nampak Fadli weh. Aku nampak ni. Okey, aku percaya. Sabar. Okey. Tenang. Dengar dulu. Aku percaya kalau dia kata Fadli sebab dia kata hampir jatuh cinta. Takkan perempuan kot. Mesti laki. Aku nampak. Tak. Aku suka Atika sebab kenapa tiba-tiba nak salahkan aku? Dia pandang sini. Pasal aku suspect. Dia pandang Ada sini. laki, pandang sini. Tengok kau, tengok aku, tengok kau balik. Come on, polis try. Siapa polis? Kau tak polis sikit. Siapa polis? Okey. Mana boleh? Kenapa aku? Kau. Sebab kau gila bodoh orang. Aku tak faham. Gila bodoh orang. Sebab aku sebab macam mana dia nak kena tangkap? Saya nak balik. I got you cakap. I got you. I got you. Okay. Kau betul gila ke? Aku killer. Wah, seorang lagi. Come on. Seorang lagi. Ya. Seorang lagi. Kau dah dedahkan diri kau polis. Dia boleh bunuh kau. Ah,
tapi kau kena berhati-hati lah. Kau kena berhati-hati lah. Fadli dengan dia. Kau dah bersama. Kau nak tengok aku mati ke? Sabar lu, sabar. Kita main lu. Tapi kau kena jaga diri. Weh, kau bunuh aku sekarang. Oh, siapa lagi seorang? Siapa killer sekarang? Yo, bang, balik aku mata dengan kau. Depan sikit. Keluar. Lepas hati keting aku. Alamak. Kali aku kelip mata. Aku siapa dah? Aku nak orang berani. Kat mata. Jangan tipu. Aku nak pandang dengan pantas ni. Apa ni? Nak takut apa dah reveal dah. Kau kelip Bukan Oh, okey. Sebelah je. Kalau dua-dua tu Takut. Takut dia main gini-gini ni. Ada. Kenapa rasa link dia? Tak, kenapa dia pula sama pandang aku? Dia dah bertanya macam ni dengan aku. Weh, tak tahu friend tu. Dia macam tu. Tak tahu friend tu. Betul. Itu je justification dia. Aduh. Sabar tu. Aduh, aku takut sabar. Bagi aku nafas. Ya weh, apa lagi? Bukan. Cepatlah bunuh. Gila lagi satu. Dia tadi Fadli je yang bunuh. Taklah. Oh, ini dah buat kerja. Lagi satu dia bunuh. Oh, ya ke? Oh, ya. Bukan ni. Aku tak kenyang lagi weh. Tahu mata kecil jangan gini. Pak, nak mana ni? Cepat abut je lah. Ya, aku nampak. Aku nampak dah. Kita dah kalah dah. Polis dah mati dah. Ni. Aku nampak. Aku dia geleng-geleng. Aku nampak. Jap. Yang kau tunjuk kenapa? Aku dah mati. Tak, kau tak kalau kau mati kau diam je. Kau mati kau duduk sini, kau bukan kena ansar. Sampai kata kalau polis mati semua kalah ke? Kalau boleh kau mati lah. Dah, biar. Dah tahu ah. Baru. Main tak sekali lagi lah. C. Main sekali lagi. Sekali. Sekali lagi lah. Faham kan ni? Sekali lagi. Faham. Contoh kalau polis dah tak ada Tak macam ada mana? orang pula nak bunuh aku. Oh, vote lah. Kau macam killer masih on duty lagi lah. Akhirnya bukan polis dia yang boleh tentukan siapa mati. Siapa killer tu? Civilian boleh vote ke? Polis dia akan tuduh kalau dia nampak. Oh, Macam apa sih macam faham tak? Dia kan macam Accusation. lagi dia belum dibunuh, lagi dia pun macam balik on duty macam cari siapa. Civilian boleh buat apa je? Ataupun macam ni. Kan contohlah dah main kan. Polis dikeluarkan tapi dia tak reveal jadi polis. So kat situ baru kita orang yang majoriti kita bercakap, okey, polis dah okey kan kita kat sini. So kat sini civilian dah ada kuasa untuk vote. Faham tak? So macam tu, so make it fair lah. Faham tak? Okay. So selagi polis ada, polis yang mulakan. Yes, polis sahaja yang boleh. Tapi selagi kalau once polis dah dikeluarkan, so civilian baru ada kuasa nak vote. Macam tu lah. Lagi. Okay, one more. Sekali lagi. Kita dah pada mainan ni.